Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keinsafan. Laksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ini merupakan hakikat kehidupan yang tidak kekal. Mari kita renungkan, apakah legasi yang bakal ditinggalkan setelah kita tiada nanti? Agama menganjurkan kita membuat perancangan hidup, baik untuk pendidikan maupun untuk kerjaya dan persaraan. Begitulah juga halnya dengan kematian. Tepuk dada tanya selera, adakah kebajikan kita semasa hidup masih boleh terus dinikmati insan lain setelah kita tiada? Seorang insan mungkin telah tiada, tetapi nilai-nilai mulia yang sering dipaparkan atau nasihat yang penuh hikmah yang pernah diucapkan kekal segar di ingatan insan lain. Amal baktinya juga boleh disumbangkan dalam bentuk material. Contohnya, sekolah atau masjid yang diwakafkan dan dibangunkan oleh seseorang yang telah lama pergi meninggalkan kita, namun sumbangannya masih kita rasakan hingga ke hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita ilmu yang mana dia jauh lebih bermakna daripada apa jua bentuk warisan. Kerana dalam ilmu itu terkandung gambaran yang lengkap tentang bagaimana kita sendiri boleh meninggalkan sebuah legasi untuk manfaat jangka panjang. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila seseorang itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, sedekah jariah, yakni yang berterusan pahalanya. Saudara, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu membeli sebuah perigi di Madinah untuk dimanfaatkan masyarakat Islam di sana. Perigi itu masih lagi wujud sehingga hari ini dan memberi manfaat kepada insan lain walaupun 1400 tahun telah berlalu. Sayyidina Uthman telah tiada, namun kebaikannya terus mengalir dan menyentuh hidup insan yang tidak pernah berjumpa dengannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sekiranya kita seorang pendidik atau guru, pastinya ini adalah legasi peninggalan kita satu hari nanti. Akan tetapi bagaimana pula sekiranya kita bukan seorang guru? Adakah kita terlepas peluang mendapat keistimewaan ini? Tidak sama sekali. Lihat sahaja madrasah-madrasah kita, dibina oleh mereka yang telah menghulurkan sumbangan material. Begitu juga tenaga dan buah fikiran. Sumbangan yang ingin melihat budaya ilmu terus mekar sepanjang zaman, walaupun mereka sendiri sudah lama pergi menghadap ilahi. Kerana sumbangan ini, ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah dapat dipelajari oleh generasi terkini. Sumbangan sebegini juga turut membawa ganjaran yang berterusan, seperti ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tuan-tuan, sewajarnya inilah impian setiap ayah dan ibu. Anak-anak dididik mengenal Allah dan Rasulnya, agar dia mengamalkan ajarannya dan menjadi anak-anak yang sentiasa menginginkan kebaikan untuk orang tuanya walaupun mereka sudah tiada. Jika ada antara kita yang telah kehilangan ayah dan ibu, seringlah meluangkan masa untuk mendoakan mereka. Doa agar diampunkan kesilapan mereka, dihapuskan dosa-dosa mereka, dilapangkan kubur mereka dan setiap amalan mereka diridai Allah yang Maha Esa. Saudara yang dikasihi, usahlah berlengah lagi. Buatlah perancangan agar legasi kita terus memberi manfaat walaupun kita sudah tiada. Laburlah untuk pahala yang berpanjangan. Semoga apa sahaja kebaikan yang pernah kita lakukan sepanjang hidup menjadi asbab terampunnya dosa-dosa kita dan dikurniakan balasan syurga kelak. Amin ya rabbal alamin.